Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah Hidayah binti Abdul Ghani dari Unit Pendidikan Islam 2, ambilan Ogos 2023. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang salah seorang tokoh Islam yang tersohor, iaitu Imam Al-Ghazali, kepribadian dan sumbangan beliau dalam menangani keruntuhan akhlak semasa. Selamat menonton! Baiklah, sebelum saya pergi lebih lanjut mengenai tokoh tersohor ini, saya akan mulakan dahulu dengan sedikit pengenalan bagi memberi gambaran awal tentang topik yang akan saya kupas. Baiklah, akhlak umat Islam pada hari ini dilihat semakin terhakis sedikit demi sedikit. Hal ini berlaku akibat pelbagai faktor, antaranya ialah krisis rohani, kelalaian terhadap ilmu agama dan juga pengaruh dunia digital yang terlalu mudah diakses tanpa kawalan. Perkara-perkara seperti ini akhirnya akan mencetuskan pelbagai bentuk keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, terutamanya remaja. Di sinilah pentingnya untuk kita kembali menelusuri pemikiran tokoh-tokoh Islam yang banyak memberikan panduan dalam soal pembangunan jiwa dan peribadi. Antara tokoh penting dalam hal ini ialah Imam Al-Ghazali. Dalam karya beliau seperti Ihya Ulumuddin, beliau sering menekankan konsep tazkiyah an-nafs ataupun pemurnian jiwa sebagai asas kepada pembentukan akhlak yang benar-benar mantap. Jadi pemikiran dan kepribadian beliau bukan sekadar sejarah semata-mata, tetapi sesuatu yang sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam menangani krisis moral masyarakat pada hari ini. InsyaAllah saya akan huraikan lebih lanjut berkenaan kepribadian dan sumbangan beliau sebentar lagi. Seterusnya, sebelum kita mengenali kepribadian Imam Al-Ghazali, saya terangkan terlebih dahulu sedikit latar belakang tentang tokoh ini agar kita lebih memahami siapa beliau sebenarnya. Baiklah, nama penuh tokoh ini ialah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ataupun dikenali sebagai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam beberapa penulisan, beliau juga dikenali sebagai Muhammad Al-Ghazali. Nama Al-Ghazali itu sendiri dinisbahkan kepada kampung asalnya di Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tus dalam wilayah Khurasan, iaitu di kawasan yang kini dikenali sebagai Iran. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi dan meninggal dunia di tempat yang sama, iaitu di Tus pada tahun 505 Hijrah atau 1111 Masihi. Dalam sejarah Islam, Imam Al-Ghazali dikenali sebagai salah seorang pembela kebenaran Islam yang terbesar sehingga beliau diberikan gelaran Hujjatul Islam yang bermaksud hujah ataupun bukti Islam. Kita boleh katakan bahawa walaupun zaman beliau telah lama berlalu, namun karya-karyanya tetap hidup dan terus dibaca oleh umat Islam hingga ke hari ini. Karya agung beliau yang paling terkenal ialah Ihya Ulumuddin yang menjadi rujukan penting dalam bidang ibadah, akhlak, tasawuf dan etika sosial dan menunjukkan ia sangat unik kerana percaya menggabungkan ilmu zahir dan batin serta menghidupkan semula nilai kerohanian Islam melalui kefahaman ilmu yang menyeluruh. Kalau kita lihat sedikit latar belakang keluarganya, iaitu ayah beliau merupakan seorang lelaki yang soleh dan sangat mencintai ilmu. Walaupun hidup secara sederhana, beliau banyak menghabiskan masa dengan menuntut ilmu agama dan mendampingi para ulama. Malah ayah Imam Al-Ghazali sering berdoa agar dikurniakan anak-anak yang mencintai ilmu dan mengajar agama kepada masyarakat. Baiklah, mari kita beralih pula kepada satu sisi yang sangat menarik, iaitu kepribadian Imam Al-Ghazali. Bila kita menyebut tentang keilmuan beliau, tidak lengkap jika kita tidak menyentuh tentang siapa dirinya sebagai seorang insan dan seorang hamba Allah. Baiklah, salah satu sifat yang sangat menonjol dalam diri beliau ialah zuhud dan keikhlasan. Ini dapat dibuktikan dengan tindakan beliau yang sangat luar biasa, iaitu apabila beliau meninggalkan jawatan tinggi sebagai pensyarah kanan di Universiti Nizamiyah, iaitu sebuah institusi yang cukup berprestij ketika itu. Kenapa? Kerana beliau ingin mencari hakikat kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih jujur dan mendalam. Beliau juga telah meninggalkan kota Baghdad, iaitu tempat di mana beliau sudah dihormati sebagai ilmuwan dan memilih untuk mengasingkan diri selama hampir 10 tahun. Dalam tempoh itu, beliau mendalami pelbagai cabang ilmu termasuk falsafah, ilmu mantik dan tasawuf semata-mata untuk menilai semula apa yang benar-benar memberi makna dalam kehidupan dan dalam agama.
Satu perkara yang sangat mengagumkan tentang beliau ialah keberanian beliau untuk menilai semula pendiriannya sendiri, terutama dalam soal falsafah. Kita tahu bahawa pada awalnya Imam Al-Ghazali banyak mendalami falsafah dan bahkan menulis mengenainya. Namun apabila beliau menyedari bahawa sebahagian pemikiran falsafah yang beliau pelajari bertentangan dengan akidah Islam, beliau tidak teragak-agak untuk mengubah pandangan dan menolak fahaman yang salah tersebut. Inilah contoh komitmen beliau terhadap kebenaran. Beliau sanggup berdepan dengan krisis jiwa dan intelektual yang mana beliau gambarkan dengan sangat indah dan jujur dalam karya terkenalnya iaitu Al-Munqidh min Ad-Dalal atau penyelamat daripada kesesatan. Dalam karya ini, beliau berkongsi secara terbuka tentang keraguan, kegelisahan beliau dan akhirnya penemuan jalan hakiki menuju ke jalan Allah. Baiklah, dapat kita simpulkan bahawa kepribadian Imam Al-Ghazali bukan sahaja hebat dari sudut ilmu, tetapi juga dari segi ketulusan hati, keikhlasan dalam mencari kebenaran dan kekuatan jiwanya menghadapi ujian intelektual dan juga spiritual. Seterusnya, kita lihat pula satu lagi sisi penting dalam diri Imam Al-Ghazali yang sangat wajar dicontohi, terutamanya oleh para penuntut ilmu seperti kita. Baiklah, antara sifat yang sangat menonjol dalam dirinya ialah tawaduk, iaitu rendah hati. Walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi dalam dunia keilmuan, beliau juga sangat amanah dalam menyampaikan ilmu dan tidak pernah menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk menunjuk-nunjuk ataupun mencari pujian. Meskipun beliau diberikan gelaran yang besar seperti Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali tetap bersikap rendah diri. Baiklah, dalam banyak-banyak karyanya termasuk Bidayah Al-Hidayah, beliau mengingatkan para pembaca agar tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sebagai contoh, beliau menulis, "Jika engkau melihat orang yang masih muda, maka katakan dalam hatimu, maksiat orang ini pastilah lebih sedikit daripada aku. Tentulah dia lebih baik daripada diriku. Jika engkau melihat orang yang lebih tua, katakan dalam hatimu, orang ini sudah beribadah sebelum aku. Dengan begitu, tidak diragukan lagi bahawa dia lebih baik dariku." Ini menunjukkan betapa beliau melatih jiwanya untuk sentiasa bersangka baik dan meletakkan diri di tempat yang rendah, walaupun hakikatnya ilmunya jauh mengatasi ramai orang. Dan seiring dengan itu, kita juga diingatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu." Riwayat Muslim. Baiklah, jadi daripada sini kita boleh faham bahawa sebesar mana pun ilmu yang kita miliki, ia mesti dihiasi dengan kerendahan hati dan keikhlasan. Barulah itu benar-benar memberi manfaat. Baiklah, mari kita teruskan dengan satu lagi keistimewaan yang cukup besar dalam diri Imam Al-Ghazali, iaitu keluasan dan kedalaman ilmunya. Beliau bukan sahaja mendalami satu ataupun dua bidang, tetapi menguasai pelbagai disiplin ilmu dengan sangat mendalam. Antaranya ialah usul fiqh, ilmu mantik, falsafah serta tasawuf yang menjadi teras dalam banyak karya beliau. Keupayaan beliau dalam menggabungkan ilmu-ilmu ini menjadikan penulisannya sangat seimbang, merangkumi aspek akal dan rohani, dalil dan hujah, logik dan ketundukan kepada wahyu. Ini juga membantu beliau menjawab pelbagai pemikiran yang bercanggah dengan ajaran Islam. Dan keistimewaan ini sangat bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Maksudnya, katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Baiklah, seperti Imam Al-Ghazali, beliau bukan sahaja berilmu tetapi menggunakan ilmu itu dengan penuh bijaksana untuk memberi manfaat kepada umat. Baiklah, seterusnya kita lihat salah satu sumbangan besar Imam Al-Ghazali kepada umat Islam, iaitu dalam bidang penulisan ilmu. Imam Al-Ghazali bukan sahaja dikenali sebagai tokoh ilmuwan yang hebat, malah beliau juga merupakan seorang penulis yang sangat prolifik, iaitu banyak menghasilkan karya. Sepanjang hayatnya, beliau telah menghasilkan lebih daripada 70 karya ilmiah
dalam pelbagai disiplin ilmu seperti akidah, tasawuf, fiqh, falsafah dan pendidikan rohani. Antara karya yang paling berpengaruh ialah Ihya Ulumuddin, sebuah karya rohani yang menyentuh aspek kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Selain itu, beliau juga menulis Bidayah Al-Hidayah, Mizan Al-A'mal, Minhaj Al-Abidin dan Al-Mustafa fi Usul Al-Fiqh yang menjadi rujukan utama dalam ilmu usul fiqh. Satu lagi karya penting ialah Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, iaitu yang membicarakan soal keseimbangan dalam akidah. Apa yang menariknya, tulisan-tulisan beliau bukan hanya membentangkan hukum hakam semata-mata, tetapi turut menekankan aspek pembentukan hati dan jiwa, yang menjadikan ilmunya itu sangat dekat dengan realiti manusia. Baiklah, setelah kita memahami sumbangan beliau dalam bidang penulisan, mari kita lihat pula kesan ataupun impak daripada karya-karya beliau, khususnya dalam menangani isu keruntuhan akhlak masa kini. Baiklah, karya Imam Al-Ghazali terutamanya dalam bidang tasawuf dan tazkiyah an-nafs dilihat sangat relevan dengan cabaran masyarakat moden hari ini. Dalam dunia yang semakin mencabar dan agak longgar pegangan moralnya, pendekatan beliau yang menekankan penyucian hati dan keikhlasan kepada Allah dapat menjadi panduan yang penting dalam membentuk semula nilai akhlak masyarakat. Sebagai contoh, modul penghayatan ihya yang kini digunakan secara meluas dalam institusi pendidikan seperti universiti, sekolah agama dan pondok tradisional. Walaupun kitab ini tidak dijadikan buku teks secara rasmi, tetapi nilai-nilainya telah diadaptasi ke dalam silibus pendidikan Islam dan modul sasiah. Nilai-nilai seperti inilah yang seperti keikhlasan, muhasabah diri, adab belajar serta penghindaran sifat mazmumah seperti takbur dan riak sangat sesuai untuk dijadikan asas dalam membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga berakhlak tinggi. Seterusnya, kita beralih pada sumbangan yang kedua, iaitu sumbangan Imam Al-Ghazali dalam bidang falsafah, di mana tokoh ini memang tidak terlepas daripada menerima kritikan. Terdapat pihak yang menganggap beliau sebagai penyebab kepada kemunduran falsafah. Namun hakikatnya Al-Ghazali berperanan besar dalam menyelamatkan akidah umat Islam daripada pengaruh pemikiran Yunani yang menyesatkan. Baiklah, beliau ni amat tegas dalam mengkritik pandangan ahli falsafah yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan dalam masa yang sama beliau mengemukakan klasifikasi serta sempadan dalam perbahasan falsafah. Sebagai contoh, dalam kitabnya Tahaffuz Al-Falasifah, beliau menegur beberapa pandangan ahli falsafah yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tiga perkara utama yang beliau kritik dengan keras adalah yang pertama, kebangkitan di akhirat, di mana ahli falsafah berpendapat bahawa jasad ni tidak akan dihimpun semula bersama roh selepas kematian. Kenikmatan syurga dan keazaban neraka adalah bersifat rohani dan bukan jasmani. Sedangkan menurut ajaran Islam yang sebenar, jasad akan dicantumkan semula dengan roh di akhirat kelak. Syurga dan neraka pun akan dialami oleh rohani dan jasmani. Baiklah, yang kedua, berkaitan Tuhan hanya mengetahui perkara yang berbentuk umum sahaja dan tidak mengetahui perkara yang kecil ataupun tersembunyi. Di mana situasi ini yang berbeza dengan pegangan umat Islam, iaitu Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu maupun yang berselindung daripada pengetahuannya. Baiklah, yang ketiga pula adalah kepercayaan bahawa alam ini adalah qadim, iaitu sedia ada. Yang bermaksud alam ini telah sedia ada sebagaimana Tuhan yang telah sedia ada sejak azali lagi. Imam Al-Ghazali telah menolak pendapat ini dan mengukuhkan keyakinan bahawa alam ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Setelah melihat sumbangan beliau dalam bidang falsafah, saya pergi kepada impaknya, iaitu dalam melindungi akidah generasi kini. Baiklah, kita dapat lihat bahawa pendekatannya yang mendalam dalam menilai ilmu dan kritikan terhadap pemikiran yang bercanggah dengan Islam memberikan manfaat yang sangat besar dalam melindungi akidah umat Islam hingga ke hari ini. Dengan cara beliau membezakan antara ilmu yang bermanfaat dan yang boleh merosakkan akidah, kita dapat melihat betapa relevannya pemikiran beliau dalam menangani cabaran pemikiran semasa. Pendekatan ilmiah dan hujah logik yang beliau gunakan juga amat berkesan dalam menangani pengaruh dakwah liberal dan etis yang semakin berkembang. Baiklah, pemikiran beliau memberikan kita alat untuk menilai dengan lebih kritikal segala bentuk pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Sebagai contoh,
gaya analisis kritis Imam Al-Ghazali boleh kita terapkan dalam menilai kandungan media sosial serta pengaruh pemikiran barat yang seringkali tidak selari dengan ajaran Islam. Kita perlu menggunakan pendekatan ini untuk mengkritik dan menapis segala bentuk maklumat yang diterima agar ia tidak memudaratkan akidah generasi kini. Oleh itu, Al-Ghazali bukan hanya menyelamatkan umat Islam pada zamannya sahaja, malah juga terus memberikan impak yang besar dan manfaat dalam melindungi akidah umat Islam zaman kini. Baiklah, sumbangan beliau yang seterusnya ini akan menyentuh tentang bidang ilmu tasawuf, di mana Imam Al-Ghazali memberi sumbangan besar dalam menyucikan ajaran tasawuf agar ia selari dengan syariat Islam dan bebas daripada sebarang unsur khurafat. Sebelum beliau mencapai pemahaman yang mendalam, Imam Al-Ghazali melalui krisis keraguan yang besar, namun akhirnya memilih jalan sufi yang menggabungkan ilmu dan amal dalam usaha penyucian jiwa. Imam Al-Ghazali juga menentang ajaran batiniah yang menyimpang dan menegaskan bahawa tasawuf yang sejati adalah yang mendorong kepada pengalaman sifat mahmudah seperti sabar, tawaduk dan ikhlas, serta menghindari sifat-sifat mazmumah seperti riak dan takbur. Ini adalah landasan utama dalam tasawuf yang beliau perjuangkan, iaitu ilmu yang sahih dan amal yang ikhlas. Sebagai contoh, beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan Muqid min Ad-Dalal yang menjadi rujukan penting dalam memahami tasawuf yang seimbang, berlandaskan syariat dan mampu membawa umat Islam kepada pembersihan jiwa yang sebenar. Seterusnya kita akan lihat impaknya, iaitu impak daripada sumbangan beliau yang telah saya bentangkan tadi dalam penyucian jiwa dan bagaimana ia membantu menangani gejala akhlak dalam kalangan masyarakat. Baiklah, apabila kita berbicara mengenai impak pemikiran Imam Al-Ghazali, kita tidak boleh lari daripada menyebut bagaimana ajaran tasawuf beliau telah menjadi asas penting dalam menangani keruntuhan akhlak dalam kalangan individu dan masyarakat masa kini. Baiklah, penekanan beliau terhadap latihan rohani yang berterusan telah membantu membentuk jiwa yang bersih dan menjauhi sifat-sifat negatif yang boleh merosakkan peribadi ataupun merosakkan diri kita, seperti riak dan hedonisme yang kini menjadi punca utama gejala sosial dalam kalangan generasi muda. Sebagai contoh, program-program bina sahsiah murid seperti latihan kepimpinan dan kem jati diri yang diadakan di sekolah ataupun di mana-mana institusi sangat selaras dengan pendekatan tasawuf Imam Al-Ghazali. Contohnya, program-program ini memberi penekanan kepada penyucian hati dan pembentukan watak yang positif, yang mana ia dapat membantu membentuk generasi yang bukan hanya cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga mantap dari segi akhlak dan pribadinya. Baiklah, secara keseluruhannya kita telah melihat bagaimana sumbangan besar Imam Al-Ghazali dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam pembangunan akhlak umat Islam melalui pendekatan tasawuf yang menekankan penyucian jiwa dan pembentukan hati yang bersih. Pemikirannya tidak hanya terbatas kepada aspek akidah dan ibadah sahaja, tetapi juga memberikan perhatian yang mendalam terhadap pembangunan moral dan akhlak yang seimbang dalam masyarakat. Karya-karya beliau seperti Ihya Ulumuddin terus relevan dalam menghadapi cabaran zaman moden yang penuh dengan keruntuhan moral dan pengaruh budaya luar yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Pemikiran beliau yang mengutamakan ilmu yang sahih, amal yang ikhlas dan latihan rohani yang berterusan sangat penting untuk kita warisi dan semai dalam jiwa generasi muda kini. Oleh itu, warisan ilmu Al-Ghazali perlu terus dijadikan panduan hidup yang menyeluruh agar kita semua dapat membentuk individu yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga cemerlang dalam aspek akhlak dan pembentukan sasar yang unggul. Saya percaya bahawa dengan meneruskan usaha ini, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik, berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam yang seimbang. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Semoga pembentangan saya ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.